Trendline. So ramai orang tahu macam mana nak trade dengan trendline. Okay, price break trendline di entry, price turun dan zoom boleh naik balik. Alright. Hari ini saya nak share dengan korang satu teknik bagaimana saya menggunakan trendline Jepun, di mana kalau korang masterkan trendline ni, trade korang akan menjadi lebih berkualiti. Alright, tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan. Trendline. Yang pertama sekali adalah korang kena draw trendline. Dia sangat simple. Drawkan trendline. Macam nampak dekat sini, at least dia kena ada 2 touch. Okay? Minimum lah. Okay? 1 touch, 2 touch dekat sini. Nampak? So, selalunya apabila trendline break, orang terus akan entry. So, bila dia entry, nampak? Bila dia entry set dekat sini, price naik, baru price turun. Nampak? Dekat sini pun dah kena makan berapa pip dekat sini. Dekat sini pun dah kena makan 160 pip. Dia makan stop loss, terus dia turun ke bawah. Korang untuk entry trendline adalah sangat senang. Apa yang korang perlu lakukan adalah, contoh dekat sini, M50 dekat sini. Apa yang korang perlu buat adalah korang tunggu satu candle penuh dekat sini dan kemudian korang tarikkan sahaja. So, korang jangan terus entry. Apa yang korang perlu lakukan adalah tunggu price pullback. Nampak dekat sini, price turun, kemudian price naik dekat sini. So, dekat sini, korang jangan entry lagi. Apa yang korang perlu lakukan adalah tengok reversal candle apa yang terbentuk. Okay? Yang pertama sekali, dekat sini ada sell engulfing. So, bila sell engulfing dekat sini, dia dah bentuk sell engulfing. Dekat sini, apabila price break dekat sini, barulah korang entry. Of course, korang nak entry, korang turun daripada M5 ataupun M3 untuk entry. Okay? Yang nak guna M1, silakan. So, nampak dekat sini, bila korang entry dekat sini, berapa pip dia pergi dekat sini? Ini dia, 600 pip. Okay? Kita cari lagi contoh lagi satu. So, dekat sini, M15. So, nampak dekat sini, tugas korang adalah, drawkan saja trendline. 1 touch, 2 touch. Nampak tu dekat sini? 1 touch, 2 touch. Nampak dekat sini? So, apa yang korang perlu lakukan adalah apabila price break sahaja. Nampak dekat sini? Korang drawkan sahaja dulu. Jangan entry. So, kalau korang entry, nampak ni price pullback berapa korang kena? Dekat pullback dekat sini. Dekat sini 80 pip. So, apa yang korang perlu buat adalah drawkan sahaja price candle yang break trendline ni satu, korang tarik dekat sini, nampak? So, dekat sini dan korang nampak dekat sini, price dia bentuk satu hijau dekat sini dan dekat sini satu bearish. So, bila dekat bearish dekat sini, apa yang korang perlu lakukan adalah, markingkan line dekat sini dan nampak dekat sini, pergi dekat M5 ataupun M3 ataupun M1 suka hati korang untuk entry dekat mana yang korang nak dan kemudian korang entry. Nampak tu? Dia break sahaja dekat sini, stop loss korang dekat sini. Tengok price pergi dekat sini 700 pip. TP dekat support dekat sini ada support korang boleh ambil dan juga dekat sini ada support korang boleh ambil TP dekat sini. Alright? So, itu saja yang saya nak share dengan korang. Semoga bermanfaat. I'll see you. Assalamualaikum.